Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir bila seseorang sebut internet selamat, apa sebenarnya maksud di sebaliknya? Hari ini kita akan bongkar satu frasa yang nampak sangat ringkas tapi sebenarnya besar betul implikasinya untuk kita semua. Kempen internet selamat. 3 perkataan je. Nampak macam biasa-biasa kan? Tapi di sebalik 3 perkataan ni ada satu dunia idea tentang macam mana kita boleh jadikan ruang digital kita ni satu tempat yang jauh lebih baik. Jom kita bedah siasat sama-sama. Jadi, nak mula dari mana ya? Okey, macam ni lah. Mari kita pecahkan konsep ni, perkataan demi perkataan, supaya kita betul-betul faham maksud sebenar di sebaliknya. Baiklah, untuk kita faham frasa ni, kita kena pecahkan dia dulu kan? Jadi untuk bahagian pertama ni, kita akan fokus pada 2 komponen paling utama, internet dan selamat. Apa sebenarnya makna perkataan-perkataan ni dalam konteks dunia dalam talian? Bila kita sebut internet, jangan bayangkan kabel dan isyarat Wi-Fi semata-mata. Fikirkan ia sebagai komuniti global kita. Ia macam taman permainan kita, pejabat kita dan juga ruang tamu digital kita. Tempat di mana kita banyak menghabiskan masa sekarang ni. Okey, sekarang kita beralih pula kepada perkataan selamat. Dalam bahasa Melayu, perkataan ni maksudnya mendalam. Ia bukan setakat terjamin atau aman. Ia lebih menyentuh tentang kesejahteraan emosi dan ketenangan fikiran kita bila kita berada dalam talian. Dan perbezaan ni sangat-sangat penting. Cuba bayangkan, di satu pihak kita ada terjamin yang ni lebih teknikal, macam perisai yang melindungi data kita. Di pihak lain pula, kita ada selamat, yang ni lebih kepada hati kita, melindungi kesejahteraan kita daripada gangguan, penipuan dan maklumat yang salah. Jadi, internet selamat ni mahukan kedua-duanya sekali, perlindungan teknikal dan juga kesejahteraan kita sebagai manusia. Okey, jadi kita dah ada ideanya. Tapi idea saja tak cukup kan? Macam mana kita nak ubah konsep ni menjadi satu tindakan yang nyata? Jawapannya terletak pada perkataan ketiga kita, kempen. Fikirkan kempen ni sebagai enjin yang menggerakkan idea internet selamat. Ia mengubah harapan kita kepada satu pelan tindakan yang tersusun dengan matlamat yang jelas untuk mencipta perubahan. Selalunya, sebuah kempen yang berkesan akan melalui 4 peringkat. Mula-mula, kesedaran untuk bagi tahu orang ramai yang bahaya itu memang wujud. Kemudian, pendidikan. Kita ajar macam mana nak kenal pasti email pancingan data atau berita palsu. Seterusnya, ia akan bagi kita alatan. Macam mana nak aktifkan pengesahan 2 faktor atau cara nak laporkan kandungan berbahaya. Dan akhirnya, matlamat paling besar adalah untuk membina satu budaya positif di mana kita semua sama-sama memainkan peranan untuk menjaga satu sama lain. Dan kempen-kempen macam ni memang sangat diperlukan sebab ia menangani kebimbangan kita yang sebenar. Cuba tengok data ni, isu maklumat salah, privasi data dan buli cyber, semuanya sangat tinggi. Ini bukan masalah abstrak tau. Ini adalah perkara-perkara yang kita semua risaukan setiap hari. Okey, kita dah lihat konsepnya, kita dah lihat macam mana nak laksanakannya, tapi soalan yang paling penting sekarang, apa maknanya untuk anda? Macam mana semua ini berkaitan dengan cara anda melayari internet setiap hari? Soalan tadi tu membawa kita terus ke bahagian terakhir kita. Kenapa semua ini penting? Mengapa kita semua secara peribadi dan juga sebagai sebuah masyarakat patut ambil berat tentang misi ini? Kesan internet yang lebih selamat ni besar sangat tau. Cuba bayangkan satu dunia digital di mana maklumat peribadi anda dilindungi, kesihatan mental anda terjaga daripada tekanan, anda boleh mempercayai apa yang anda baca dan komuniti dalam talian terasa lebih menyokong. Itulah matlamat utamanya, satu ekosistem digital yang lebih sihat untuk semua. Dan inilah mesej utamanya. Untuk mewujudkan persekitaran ini, ia bukanlah tanggungjawab syarikat teknologi atau kerajaan semata-mata. Tak, ia adalah tanggungjawab bersama. Semuanya bermula dengan setiap seorang daripada kita. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Internet yang selamat bermula dengan tindakan-tindakan individu. Apakah satu tabiat kecil yang boleh anda ubah bermula hari ini juga untuk menyumbang kepada misi internet selamat ini? Fikirkanlah.